Bus ni dah pecah nampak. Dah hancur dah lembik dah. So bila seret duduk kat dalam ni, masa tengah cornering, seret tu akan boleh bergerak. Hai, apa khabar guys? Alright. Ini kita ada sebiji kereta. Simple je. Roda kancing. Tetapi masalah kancing ni sangat-sangat besar. Okay, apa masalah kancing ni? Masalah dia tak ada besar sangat. Simple je. Baik. So owner ni datang komplain. Dia kata bila dia tengah speeding kat atas highway, ataupun bila dia tengah ambil cornering, steering dia tu rasa ringan dan rasa membuai kereta dia. Baik, so bagi anda semua yang di luar sana, nampak tak ini apa dia? Getah ni, inilah dia steering rack bus. Bus ni dah pecah nampak, dah hancur dah lembik dah. So bila seret duduk kat dalam ni, masa tengah cornering, seret tu akan boleh bergerak. Okay, baik. So, untuk selesaikan masalah ni, kita suggest pada owner untuk ganti satu seret bus yang baru. Okay, so dia akan datang one set tau, kiri dan juga kanan. So, ini proses kita tengah buka dan pasang. Baik. So, dah siap pasal seret bus yang baru, dah buat alignment, selesailah masalah. Baik, bagi korang semua yang di luar sana, nak check kereta, nak check aircon, nak check bunyi, boleh datang check kami di Fizi Motorsport Sarinamun Ipoh. Okay, bye-bye.